السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 393, surah Al-Qasas ayat yang ke-60, insyaAllah. 393. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-60 ni ialah
khulasah cerita lah ataupun pengajaran setelah kita duk cerita panjang tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Jadi dalam surah Al-Qasas ni kita dah mula dengan beberapa fasa kehidupan Nabi Musa daripada kecil, membesar dengan ibunda Nabi Musa. Kemudian apabila Nabi Musa dah membesar dengan pendidikan yang cukup, diberikan kebijaksanaan, kenabian dan juga diberikan kekuatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun dah pernah cerita macam mana berlaku peristiwa yang menyebabkan kematian seorang lelaki di bandar Mesir. Akhirnya baginda berhijrah ke Madian, berjumpa dengan Nabi Syuaib alaihi salam, berkahwin, berkhidmat, bekerja, mencari pengalaman, membina kehidupan. Akhirnya setelah 10 tahun berkhidmat dan berada dengan Nabi Syuaib, balik ke Mesir. So dalam perjalanan balik ke Mesir tu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dah dapat wahyu dan perintah Allah Taala, maka baginda pergi menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Okay, sekarang ni Allah Taala nak beri khulasah, kesimpulan, pengajaran apa yang kita nak dapat daripada cerita tu dalam ayat ini, dalam muka surat ni lah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Jadi Allah memulakan penceritaan pengajaran ini dengan beritahu tentang kehidupan dunia itu adalah mata' dan juga zina. Jadi Allah beritahu tidaklah, dan apa jua yang Allah berikan kepada kamu daripada kekayaan, harta dan keturunan, maka dia adalah mata'un. Mata'un ni maksudnya ialah kesenangan hidup lah. Mata' ni asalnya, mata' ni bersenang-senang. Kan pernah dengar perkahwinan mut'ah? Orang Syiah ni dia ada perkahwinan mut'ah. Perkahwinan mut'ah ni dia orang ni kahwin semata-mata nak duduk sekali, sekejap, lepas tu dah tinggal lah. Ada perkahwinan kontrak. Jadi mut'ah ni ataupun mata' ni daripada asal perkataan bersenang-senang. Jadi sama juga kalau rumah, orang Arab panggil kalau nak sewa rumah tu, rumah yang ada perabot, kita sebut ada mata'. Mata' ni maknanya ada perabot, ada kabinet, ada katil, ada tempat untuk kita mengambil manfaat. Bersenang-senang lah. Kalau rumah kosong tu nak kena beli perabot. Jadi kehidupan dunia tu Allah Ta'ala singkapkan sebagai mata', sebagai tempat kita ambil sedikit kesenangan, rasa seronok, rasa sedap. Ada bahagian sedap dia, ada bahagian indah dia, ada bahagian enjoy dia. Dunia ni ada bahagian yang kita rasa mata' dia tu. Wazinatuha, dan juga adalah perhiasan. Tapi Allah Ta'ala jawab balik, wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Jadi ini kata Allah nak bagi jawapan. Apa jawapan dia? Kata Allah Ta'ala, tetapi apa yang ada di sisi Allah, maknanya nikmat mata' kehidupan ini yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Adakah kamu tidak mengerti? Kata Al-Imam Ar-Razi rahmatullahi alaih dalam tafsir dia, dia kata ini Allah nak jawab apa? Allah nak jawab orang yang sengaja nak escape daripada dunia ni, daripada agama ni, sebab rasa syok dengan hidup dunia. Kan kita pernah cerita sebelum ni, orang yang menentang agama ataupun tak nak kepada agama ni, salah satu faktornya adalah syahwat kehidupan dunia. Dia rasa rugilah duduk dunia, tak enjoy. Rugilah kalau duduk dunia ni kita tak menikmati kehidupan dunia ni. Jadi apa lagi keperluan kita kepada agama tu, sedangkan kita dah rasa dunia ni. Jadi Allah nak balas balik hujah tu. Allah Ta'ala beritahu, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Ada dua hujah Allah Ta'ala kat sini. Apa yang nikmat di sisi Allah Ta'ala tu, ni maknanya nikmat kehidupan akhirat lah. Pertamanya lebih baik, yang kedua lebih kekal. Apa makna lebih baik?
Apa makna nikmat di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik? Kata Al-Imam Razi, dia ada dua makna. Yang pertama, maksud nikmat di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik ialah manfaat akhirat tu jauh lebih besar. Kan kalau kita masuk syurga, lagi jauh lebih besar, lebih hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, makna lebih baik tu ialah manfaat akhirat tu dia tak ada bercampur. Kita kat dunia ni, manfaat dunia ni dia bercampur baik buruk dia. Kan? Ada benda baik tapi ada mudaratnya. Kan? Duduk dengan masyarakat, baiklah, boleh berkhidmat, boleh membangun masyarakat, tapi ada mudarat dia. Tengok aurat, pergaulan yang tidak sihat, bercampur maksiat. Jadi kata Al-Imam Al-Razi, ada dua makna bahawa nikmat di sisi Allah Ta'ala itu khairun. Yang pertama, kerana nikmat akhirat itu memang jauh lebih besar dan lebih bagus. Yang kedua, kerana nikmat akhirat itu dia tidak bercampur dengan mudarat. Jadi kalau nikmat dunia ni, dia baik, alhamdulillah, baik. Tapi adalah campur-campur sikit, maksiat sikit, ada campur. Bahkan kata Al-Razi, bahkan mudarat tu kadang-kadang lebih banyak daripada manfaat. Baik. Afala ta'qilun. Kata Al-Imam Al-Razi lagi, dia kata apabila Allah tanya soalan, tidakkah kamu berfikir menggunakan akal? Maksudnya orang yang pilih untuk nikmat dunia ni sebab dia rasa nak kecapi nikmat dunia ni dan tinggalkan agama ni, itu orang yang jahil lah. Orang yang jahil ni bodoh lah. Maksudnya bukan setakat cuan, leka, tapi akal pun tak bagus. Tak pandai nak timbang, tak pandai nak menilai yang mana baik dan buruk. Kemudian Allah bawa kepada perumpamaan. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih. Ayat 61 ni perumpamaan. Sama ke di antara orang yang Allah janjikan dengan suatu janji, yakni syurga, kemudian dia dapat syurga tu. Kemudian ada satu pihak lagi, matta'nahu mata'al hayatid dunya. Satu, okey, yang ni, yang pertama tu Allah janji syurga dan dia dapat. Maksudnya Allah dah janjikan kamu solat, buat kebaikan, ketaatan, tauhidkan Allah Ta'ala. Dapat syurga. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua tu, dia duk enjoy matta'nahu mata'an hasanan. Dia duk enjoy lah kehidupan nikmat dunia ni. Tiba-tiba akhirat merana, minal muhdarin. Apa makna muhdarin? Muhdar ini macam perkataan hadir kan? Hadir, muhdar. Kita kalau hadir satu tempat, kan kalau orang bercakap kat depan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maknanya orang yang hadir itu memang hadir dalam keadaan nak hadir lah. Sama ada ibu bapa ke dalam program sekolah anak, ataupun tuan-tuan yang hadir ke masjid ni memang hadir dalam keadaan memang nak datang masjid. Itu al-hadirin maknanya. Muhdarin ni maknanya orang yang datang dalam keadaan terpaksa datang menghadap, bahkan diberikan pula balasan azab. Dah datang dalam keadaan terpaksa, kemudian diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah cuba buat perbandingan, mana bagus? Orang yang Allah janji syurga dan kawan tu pergi buat ketaatan, dapat syurga. Satu lagi ialah orang yang dapat nikmat dunia, kaya, enjoy, dapat kekayaan, tiba-tiba masuk azab, dapat azab Allah Ta'ala. Jadi yang mana lebih baik? Jadi tak ada jawapan kat sini. Allah timbulkan persoalan. Pasti yang lebih baik itu ialah orang yang laqih. Laqih ni maknanya dia dapat apa yang dijanjikan, kan? Orang yang dapat apa yang dijanji itu adalah orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Laqih ni maknanya daripada perkataan luqya. Luqya, liqa, kan kita selalu sebut ila liqa, jumpa lagi. Liqa ni memang betul-betul jumpa lah. Maknanya dia betul-betul dapat syurga, bukan setakat janji ke depan, tapi memang laqih. Dia jumpa, dia masuk, menikmati syurga tadi.
Okey, itu selesai bahagian pertama. Allah mulakan dengan kehidupan dunia. Allah beri gambaran beza di antara nikmat dunia dan akhirat. Kemudian Allah gambarkan keadaan orang yang hadap dengan benda tadi. Ada orang yang memilih dunia, ada orang yang diberikan akhirat kerana pilihan yang betul. Okey, baik. Selesai kat situ. Sekarang ni ayat 62, 63, 64 ialah tentang soalan yang Allah tanya. Okay, sekarang ni kita dah kata ada geng-geng ni yang disebut sebagai muhdharin, yang terpaksa menghadap Allah Ta'ala sebelum diberikan azab tadi. Jadi kelompok ni, muhdharin ni, yang datang dalam keadaan terpaksa, Allah tanya 3 soalan. Dalam ayat 62, 63, 64 ataupun 65 sekali. 3 soalan. Apa 3 soalan ni? Okay, soalan pertama Allah Ta'ala bagi tahu wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka. Soalan pertama adalah aina. Aina ni maknanya kat mana? Ini macam mukaddimah soalan lah. Kan? Syuraka ni maknanya sembahan-sembahan kamu tadilah yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala tadi. Mana? Tak ada pun. Soalan mana ni pun susah nak jawab. Sebab paling kurang apabila kamu menyembah sesuatu yang dianggap Tuhan, maka Tuhan tu boleh bantu kamu. Jadi soalan pertama pun tak boleh jawab. Mana? Aina syuraka ikumul ladina kuntum taz'umun. Yang dulu kamu dah claim sebagai Tuhan. Taz'umun ni kan kita selalu sebut. Taz'umun ni adalah fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' ni menunjuk kepada berterusannya perbuatan tersebut dan selalu diperbaharui. Jadi klaim mereka tentang Tuhan yang salah tu sentiasa berlaku, sentiasa renew lah. Bukan kata sekali buat menyesal, tak, sentiasa berlaku. Jadi soalan pertama tadi, aina, kat mana? Kat mana? Jadi tak boleh nak jawab. Soalan pertama tu soalan basic, kat mana? Paling kurang ada. Kan? Kita kalau kata ada tu tapi tak boleh nak bantu kita, okeylah sikit, paling kurang ada tu. Apa Allah tanya tu adalah kat situ. Cuma tak ada power nak lawan Allah tu, tak ada power. Itu nombor 2. Tapi ada pun tak ada jawapan. Jadi soalan pertama adalah aina syuraka, mana sekutu-sekutu yang kamu sembah tadi. Itu soalan yang pertama. Kemudian kata Allah Ta'ala, ini jawapan mereka. Soalan kedua pada ayat 64. 63 ni jawapan mereka. Apa dia? Qala alladhi haqqa 'alaihimul qawl. Soalan 63 ni ada khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang jawab ni? Ada ulama kata yang jawab ni sembahan tadi. Ada ulama kata yang jawab ni orang yang menyeru kepada kesesatan tadi. Apa jawapan dia? Dia kata ya mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan dan kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat, dan kami menyatakan kepada engkau lepaskan diri daripada mereka sesekali tidak menyembah kami. Jadi ada 2 poin dalam ayat 63 ni. Okay, poin pertama nak bagi tahu aghwainahum kama ghawaina. Jadi nak bagi tahu yang pertama, sesat tu ialah pilihan mereka. Tu maknanya kami. Yang menyesat tu pun they make the decision lah, they make the choice lah. Mereka yang putuskan, bukan Allah paksa. Jadi orang yang sesat itu bukan kita kata skema Allah Ta'ala sesat. Tak, Allah buat sunnatullah dia. Allah bagi pilihan, Allah bagi akal. The final punya keputusan kamu. Quran sendiri sebut aghwayna kama ghawayna. Dua-dua pihak sekali. Yang duk bagi sesat tu pun dia yang buat kerja tu. Yang pilih nak jadi sesat pun, yang duk ikut tanpa ilmu ni pun kamu yang pilih. Jadi ini ada makna, terkandung makna konsep keadilan Allah Ta'ala. Allah tidak buat satu keputusan untuk azab, melainkan mereka yang pilih. Awak yang pilih, so awak yang tanggung. Awak yang pilih, maka awak yang bertanggungjawab. Buktinya,
Mereka pun kata begitu, bahawa mereka yang buat keputusan. Itu yang pertama. Poin yang kedua daripada ayat ni ialah tabarra'na. Tabarra'na maknanya berlepas diri, kami berlepas diri. Maknanya mereka tak boleh nak bantu apa orang-orang yang sembah mereka tadi, bahkan mereka berlepas diri. Berbeza dengan Islam, kita kalau ikut sunnah Nabi, Nabi tak akan berlepas diri daripada kita. Adanya konsep syafaat Nabi SAW. Ada juga konsep syafaat orang-orang yang soleh. Ni sama-sama kita ni, kalau kita saling bantu sama-sama kita, ke akhirat boleh tarik. Kita boleh tarik kawan-kawan kita. Orang yang soleh, yang baik-baik ni, kalau ada orang buat baik pada kita, kita boleh tarik. Kita boleh berhujah dengan Allah Ta'ala. Ni pernah buat kebaikan. Tapi beza mereka ni tabarra'na, berlepas diri. Jadi ini dua poin yang penting untuk kita faham bahawa rugi kalau dekat dunia ni tak ikut akidah yang betul, agama yang betul, kerana akhirat tu pun tak bagi manfaat. Itu soalan yang pertama. Dan jawapan dia lah. Kita masuk kepada soalan yang kedua, ayat 64. Jadi soalan pertama tadi Allah tanya aina, kat mana? Tak boleh nak jawab. Soalan yang kedua Allah suruh panggil. Okey, tak apalah. Dah tanya kat mana tak jawab, okey kamu pergi panggil. Wa qila da'u syuraka'akum fada'uhum. Panggil ni bukanlah maksud pergi cari naik kereta, tak. Panggil ni maknanya dah oleh kerana dekat dunia kamu berdoa kepada mereka. Wahai patung sekian, wahai Tuhan sekian. Kat dunia kamu duk seru dan doa kepada mereka, maka sekarang ni depan aku, kamu minta tolong mereka. Dah kamu tak tahu dia orang kat mana, sekarang ni kamu minta tolong mereka. Fada'auhum, depan aku ni kamu minta, panggil mereka, suruh mereka doa. Dulu dekat dunia kamu doa selain daripada aku. Maka Allah Ta'ala bagi tahu fada'auhum, akhirnya dah Tuhan suruh, kena panggil lah. Panggil, fada'auhum falam yastajibu lahu. Tak ada jawapan. Wa ra'awul 'adzab, bahkan mereka melihat azab, law annahum kanu yahtadun. Tengok, Allah nak bagi gambarannya secara visualnya. Allah kata panggil, dia pun panggil, tak datang, maka Allah tunjukkan azab. Yang mereka nampak tu bukanlah sembahan tadi, tapi mereka nampak azab tadi. Law ka'annahum kanu yahtadun. Mereka sesekali tidak minta maaf, sekiranya mereka dulu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi dua soalan ini tuan-tuan nak indicate kepada apa? Nak tunjuk kepada apa? Okey, baik. Kita kalau masuk penjara, kalau orang pukul dalam penjara sakit. Tapi orang dalam penjara ni dia bukan sakit fizikal saja. Yang paling nak kena jaga ni mental. Sakit mental. Jadi dekat sini Allah nak beritahu, dekat akhirat itu cara Allah beri azab itu bukan setakat api neraka, bukan setakat yang tu pun dah teruk dah. Tapi Allah nak beritahu antara azab yang Allah berikan itu adalah azab emosi. Ta'zib dari sudut memberikan soalan-soalan provokatif macam ni. Mana Tuhan kamu? Pergi panggil dia. Doalah dekat dia. Mengganggu ni, mental ini. Sebab dia pernah buat benda yang tak boleh nak ulang balik. Maka ini sebahagian ulama tafsir kata berlaku juga ta'zib. Allah mengazabkan dari sudut emosi dan mental orang-orang yang kafir tadi. Kita tengok soalan yang ketiga. Dalam ayat 65, apa yang Allah soalan ketiga pada hari tersebut kepada mereka. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Kata Allah Ta'ala, apa jawapanmu kepada para rasul? Okay, ada tiga soalan. Pertamanya Allah tanya, kat mana sembahan kamu? Tak boleh nak jawab. Lepas tak boleh nak jawab, Allah bagi tahu, okey, serulah mereka, panggil lah, doa lah. Dah kamu sembah mereka, doa. Tak boleh nak jawab. Bahkan diperlihatkan azab. Soalan ketiga, Allah tanya, okey, dulu Nabi pernah datang, Rasul pernah datang.
Kamu buat apa? Apa respon kamu? Madza ajabtum? Apa yang kamu jawab? Kamu bagi respon ke tidak kepada dakwah para nabi tadi? Ini antara soalan yang ketiga. Madza ajabtumul mursalin? Maka kata Allah Taala, fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka gelaplah, butalah, gelaplah segala apa yang alasan pada hari itu, tak boleh nak bagi alasan apa-apa. Fahum la yatasaalun, kerana itu mereka tidak saling bertanya. Tak ada jawapan. Kita kalau ada jawapan modal ni mungkin saling bertanya kan, tapi Allah nak gambarkan diam, gelap fikiran mereka. Tak nampak apa-apa jawapan yang nak diberikan kepada Allah Taala, kerana itu adalah kesalahan yang mereka lakukan. Okey, sampailah ayat ke-66 tadi. Jadi ayat yang ke-62 sampai ayat ke-66 bercerita tentang tiga soalan daripada Allah Taala dan contoh jawapan yang mereka jawab, untuk menggambarkan bahawa penyesalan mereka yang silap pilih. Silap pilih je tuan-tuan. Waktu dunia tu silap memilih untuk nikmat dunia berbanding nikmat akhirat. Sebab tu kehidupan kita ni soal membuat keputusan yang betul. Lepas tu disebut dalam hadis, kullukum ra'in. Setiap daripada kita pemimpin. Bukan mesti ada jawatan. Pemimpin itu adalah orang yang membuat keputusan. Keputusan untuk diri sendiri, keputusan untuk keluarga, keputusan untuk anak, keputusan untuk masyarakat. Keputusan itulah yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, ayat 67, 68, 69, 70 ni adalah ayat kepada kita. Ayat kita lah yang masih duduk bernyawa lagi ni, yang kita duduk baca Quran ni. So Allah nak tuju kat kita. Jadi apa yang Allah nak tuju tu? Pertamanya Allah beritahu soal taubat. Jadi kamu yang masih hidup ni sedang membaca cerita-cerita akhirat ni, kamu masih ada peluang lagi. Apa Allah Ta'ala sebut ayat 67? فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Ada tiga. Pertamanya taubat, taubatan nasuha. Lepas taubat kena balik pada iman dan beramal. Tiga ni je. Taubat tu menjadi asas, motivasi untuk mula balik dengan niat yang betul. Kemudian ada iman dan amal. Cukup. Jadi hidup kita ni fokus ni iman, amalan. Ilmu, mengaji ilmu pun ilmu yang untuk diamalkan. Jangan rasa berat sangat ilmu ni sampai kita nak pergi ikut ilmu-ilmu yang tidak bersifat bawa kepada amalan. Jadi syarat di Allah dah beritahu mesti taubat, a good starting, good motivation, bersihkan diri daripada maksiat dan kesilapan lama. Kemudian kamu konsisten dua perkara, iman dan amal, amal yang salih. Fa'asa an yakuna minal muflihin. Kemudian semoga-moga termasuk di kalangan orang yang beruntung. Asa ni kalau dinisbahkan kepada Allah, maksudnya benda yang akan yatahaqqaq, benda yang akan berlakulah. Jadi ini janji Allah Ta'ala, kalau orang tu beriman dan beramal, dia akan termasuk di kalangan orang yang beruntung. Ini juga mengajar kita, ayat 67 ni adalah husnul dhan billahi azza wa jalla. Jadi apabila kita ada perkataan asa kat situ, asa ni bukan semoga-semoga biasa kita, insya-Allah moga-moga dapat, itu semoga kita. Tapi kalau semoga Allah Ta'ala ni, dia bersifat janji, dan tugas kita tu adalah beriman, beramal dan sangka baik kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan tunaikan janji tadi. Itu yang pertama, Allah cerita tentang taubat. Ini dah masuk kepada kita. Jadi apa step yang kita kena buat? Mula dengan taubat, iman, kukuhkan iman, dan istiqamah dengan amalan salih. Dan ada asa, ada sangka baik, pengharapan kepada Allah. Okay, selesai yang kat situ. Masuk yang kedua, Allah Ta'ala beritahu apa? Ujian. Okay, sekarang ni kita dah taubat, nak set up balik, nak reset balik hidup kita ni.
maka akan berlaku ujian lah. Kan orang yang nak libatkan diri dalam perubahan, hijrah, perjuangan, dakwah, mesti ada ujian. Jadi apa falsafah ujian dia? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah mencipta, dia kata kat sini, dia kata Allah mencipta dan memilih apa yang dia kehendaki, dan bagi manusia tidak ada pilihan, Maha Suci Allah Ta'ala, daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi ini nak bagi tahu apa-apa ujian pun kena balik keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menentukan wa yakhtar ma yasha' wa yakhtar. Jadi kita kena ada keyakinan yang kukuh setelah kita nak mulakan hijrah tadi, mesti ada pergantungan yang kukuh kepada Allah Ta'ala. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah bagi tahu juga, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhan mengetahui apa yang berada dalam dada mereka dan apa yang mereka zahirkan. Jadi apabila kita dah nak taubat, mula pasakkan iman, mula belajar amalan-amalan soleh, maka sangka baik dengan Allah Ta'ala. Dah masuk dalam kelompok orang baik ni, ada ujian dia. Macam-macam orang duk kata macam ni, alah buat baik pula, alah nak pakai tudung pula, alah nak macam ni. Tak apa, yakin kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah yang pilih, bukan manusia yang pilih. Wa yakhtar, Allah yang pilih. Kemudian Allah bagi tahu juga, dalam amalan tadi kena seimbang di antara dalaman dengan luaran. Kerana Allah mengetahui apa yang ada di dalam dan Allah yang mengetahui apa yang ada di luaran. Bukan setakat di luar, bukan setakat amalan soleh pada luar, bukan setakat hijrah luar, bukan setakat baiknya pada luar, tapi tukinnu suduruhum. Istiqamahnya kita itu sehingga berakhir dengan husnul khatimah itu, antara kayu ukuran dia adalah suduruhum, apa yang berada di dalam hati. Jadi apa yang kita niatkan itu, dengan itulah kita akan berakhir. Jadi mesti bermula dengan niat yang betul, sudur yang betul. Dan akhir sekali kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang hakikat dia, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi ada tiga perkara dalam ni. Yang pertamanya adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi hidup kita mesti berpegang kepada la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kehidupan dia dengan kata la ilaha illallah, masuk syurga. Ada dua lah ulama tafsir. Yang majoritinya katanya ialah akhir kehidupan tu paling kurang kena ada la ilaha illallah. Lepas tu kalau orang nak meninggal, janganlah pergi duk ajar asyhadu tu. Itu tak wajib pun. Kadang-kadang duk asyhadu, tak sampai la ilaha illallah tu. Cukup ajar kat dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kadang-kadang orang nak meninggal ni kan dah datang sakaratul maut tu, cukuplah kita suruh dia sebut la ilaha illallah lah. Kalau nak masuk Islam tu bolehlah asyhadu tu. Jadi kalau nak mati tu, kalau duk asyhadu, takut tak habis la ilaha illallah tu. Yang penting la ilaha illallah berdasarkan hadis yang kita sebut tadi. Tapi ada juga ulama kata walaupun ada orang tu mungkin cara dia mati tu berbeza, tak sempat mengucap, tapi sekiranya kehidupan dia itu sudah diberikan untuk la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia dah daripada pagi la ilaha illallah, duhanya la ilaha illallah, asarnya la ilaha illallah, malamnya la ilaha illallah. Termasuk juga daripada makna hadis tadi. Yang pertama. Yang kedua, alhamdu fil ula wal akhirah, disebut puji-puji bagi Allah Ta'ala. Jadi kena banyak tasbih dan puji-puji bagi Allah Ta'ala. Dan akhir sekali, walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan kerana akhirnya penentuan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akhirnya tuan-tuan, balik pada tauhid lah, balik pada iman, balik pada keyakinan kepada Allah. Asas hidup macam tu je.
Jadi Islam ni dia tidak terlalu complicated sangat. Cuma ujian itu datanglah. Jadi apabila kita mengambil iktibar cerita-cerita Nabi Musa dan Firaun ni, apa pengajaran paling asas? Tadilah taubat, iman yang kukuh, beramal, sangka baik. Kemudian dalam kehidupan tu kan ada cabaran, mesti keyakinan Allah yang menentukan segala-galanya, dan mesti pengakhirannya adalah la ilaha illallah, kerana kehidupan kita yang penuh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Paling baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Semoga ada manfaat yang kita dapatlah pada pagi ini. Esok insya-Allah kita sambung lagi. Konon-kononnya saya cuba nak tamatkan esok ni 2 muka surat setengah sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi tengoklah macam mana. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.